Kerajaan sedang memperhalusi penentuan garis pemisah sesuai bagi golongan sewajarnya menerima subsidi petrol dan golongan yang boleh dikeluarkan daripada sistem berkenaan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata pengurusan subsidi kali ini tidak lagi hanya melihat kepada pemberian secara menyeluruh, sebaliknya turut mempertimbangkan kepentingan aspek keperluan penggunaan setiap individu. Kita pun sebelum ini telah menimbangkan dari segi pengurusan kuantiti bekalan yang kita berikan kepada setiap penerima, dan kaedah yang ini seterusnya adalah untuk melihat supaya hasil ataupun subsidi ini benar-benar manfaatkan kumpulan sasaran kita. So memang dah bawa masuk ke dalam M10 sebelum ini, tapi perincian itu seperti yang Berhormat Perdana Menteri nyatakan, memang Jawatankuasa Pengurusan Krisis sedang meneliti pelaksanaan yang Akmal Nasrullah berkata pelaksanaan mekanisme baharu itu berkemungkinan besar akan dibuat pada awal bulan bagi memudahkan proses pelaksanaan sepenuhnya. Jelasnya kerajaan akan menggunakan pangkalan data termasuk padu sebagai rujukan ketika mengulas kebimbangan golongan M40 yang mungkin tergolong dalam kategori berpendapatan tinggi T15 sehingga hilang kelayakan subsidi. Tambah Akmal Nasrullah, perincian lanjut akan diumumkan selepas kerajaan memutamatkan keputusan bagi memastikan pelaksanaan lebih telus dan mudah diterima kumpulan sasar.